Assalamualaikum dan salam sejahtera ya. Okey, hari ni ada tetamu daripada okey, tengok dia orang nak makan buah dekat durian ya, pak cik ni. Nak makan tiga-tiga. Nak makan tiga. Okey, ni buah blackthorn ya. Bos sendiri ni. Oh, ni buahnya. Ni buahnya. Wen tak nampak hidung. Ini viral. Sebut Encik Nelayan dalam YouTube memang dah. Wen 2 kali dah kemari. 2 kali dah. 2 bulan. Banyak 3, kali dah. banyak kali dah. Benih dah. Banyak kali dah datang. 30 kita ke satu. Ha? 30 30. 30 ni ada lagi tak Wen nak bawa keluarga. InsyaAllah ada lagi. Ya. Oh, lawa. Ni buah bau gugur ni. Ya. Betul-betul bau gugur ni. Cantik. Ingat Wen nak bawa anak Wen pula. Baru jatuh ni. Blackthorn Blackthorn. Blackthorn. Ni blackthorn. Ini namanya Daun hitam. Hitam. Baru gugur. Nampak? Baru ni ada. Basah ini. Basah lagi tangkai dia. Dia cantik makan petang ke? Ya, rasa. Tapi ni dia blackthorn. Ni duduk bawah pokok ni nampak dengan Alhamdulillah. dengan buah-buah blackthorn. Ni. Buah blackthorn ni. Oh. Okay, tangkai dia. Buah dia kita ikat takut jatuh atas kepala. Inilah satu kebun orang Melayu kita ni. Alhamdulillah. Support betul-betul memang. Ambil gambar. Okey. Nak dengan Kupas kunyit pula kunyit. Raja kunyit. Okey, kita kupas raja kunyit pula. Kunyit ni. Hujung bulan ni Tok Wen nak buat anak Wen pula. Aja ambil nombor telefon buat tak ada tak datang menyanyi je kita. Raja kunyit ni. Ni raja kunyit. Okey, pokok tua. Alhamdulillah. Raja kunyit ni kuning ke ya? Bukan semua Datang terus lebah. Ya tu. Tu color dia. Orang tokok dia. Raja kunyit. Nak cari benih dia lah. Ada dia datang. Ada anak benih eh? Buka ada anak benih ada. Dah saya buka habis biar dulu Saya kupas tu musang king. Bijinya Okey, ni musang Makan mengalah. Pengelas Ini eh? bukan Pengelas, campur. Tak apa letak je tu Budak bakui dekat. Campur. Abang Ambil dulu. ni jangan Tahu? dia murah-murah. Ini makan buah pokok ni. Makan buah pokok. Berapa tahun ngomong pokok ni? 9 tahun. Kan makan buah pokok. Memang nak. Makan tak pokok Jangan. Slow. Jadi monyet lah. Slow. Okey. Bubuh Ni musang king. Ni pokok muda. Cuba rasa kunyit. Kunyit. Musang Ni king. kunyit. Musang. Duri hitam. Oh. Ni kunyit. Ni raja kunyit. Ni Mana musang. Ini musang, raja kunyit. Ni raja kunyit. Ni raja kunyit. Kau nak makan musang lah. Alhamdulillah. Ini biji dia asing. Masih kau mesti pek. Biji pianok je. Bianok. Beli pokok terus. Boleh pokok. Tak jangan semai biji lambat. Ya. Bukan. Satu lagi kalau kita tanam semai biji nak sampaikan setahun tu bau tinggi mana? Biji tadi. Tanam pokok yang dah lepas kepala terus. Terus. Yang tu dah tentu pokok tu dah hidup. Yang biji ni kan nak tunggu dia pecah tunas benda. Lambat. Raja kunyit. Ni, yang baru gugur Hmm. 18, 11, 20. Ni isi saja sekilo ni. Ya. Isi saja sekilo RM20 je. Sebelah ni. Ini isi saja RM20. Ni, Orange punya. Nampak tak ni? Makan. Kasih jama-jama. Kita hantar plastik. Okey. Ni dia ada pahit ya. Terus datang lebah Datang terus. Dia memang gemar sangat. Dia gemar sangat kunyit. Lebah Dia gemar. Raja kunyit. Terus sampai Dia memang suka dekat ni. memang betul lah manis. Dia punya manis. Manis dia. Rasa Lebah raja memang kunyit. suka. Lebah. Dia pandai cari. Dia cari yang raja kunyit je. Ni nampak ni. Ya lah. Lebah. Memang dia pahit, manis, melekat dekat tekok. Hantar ke member. Abang banglah nak bagi kita punya grup ni. Okey, ni musang.
Ni musang 12 ni sold out. Ni semua dah sold out sold out. Yang tu pun sold out. Ini semua dah ambil. Banyak lagi ada banyak lagi buah.